malam-malam tu sebenarnya tanda terima kasih saya kepada pelanggan-pelanggan Haduk Mai. Ya. Jadi depa mai, depa bagi tahu depa ada masalah sihir saka, santau. Tapi bila mai jin tak ada. Bila tak ikut sekali. Bila tak ada, ni tak syok lah. Kan? Tu yang saya pun mai ilham, tolonglah ruqyah, depa duduk di rumah kita ruqyah. Ya. Tu yang boleh timbul itu. Jadi khusus untuk pelanggan-pelanggan hak duk mai. Ataupun pelanggan hak tak mai tapi dia duk beli madu, dia duk amai di rumah. Tu. Jadi rupanya bila saya buat macam tu, ramai pula orang lain. Maksud saya. Jadi sebenarnya memang dialu-alukan. Ya. Saya khusus untuk pelanggan-pelanggan Haduk Makan Madu ni. Dan siapa nak join tu kan saya kata siapa sudi silakan. Kita ni mak rempit aja. Kan? Tak pandai mana pun. Ya. Cumanya atas dasar kata nak tunaikan hajat. Nak tunaikan hajat. Dah. Bayu rendah. Muntah lah. Macam-macam. Keluar taik besi lah. Ada? Ada malam 2 malam lepas. Allah Akbar. Keluar taik besi. Maknanya sihir. Sihir. Jadi apa cerita sebenarnya? Masalah muka pertama. Pasal? Nek dah terawat. Makan silap ya. Kalau ubat klinik hospital ni. Tarat. Dia ambil lah. Tarat ambil dah. Lama dah tak setahun Muka pula no? Muka. Allahu Akbar. Lepas tu takut ada usul lain lagi tak? Tu nak tanya Ustaz. Jadi bila ruqyah tu ada rasa apa? Masa saya minum air Ustaz tu malam tu rasa pening lah. Rasa pening macam ada minum air kosong je no? Kosong. Tapi nak ceritanya hebatnya Al-Quran tu. Terasa no? Kira saya tak sabar nak tunggu hari ni nak main. Duk tulis lambatnya masa tu nak jumpa Ustaz. Pada tu dia tidur malam kadang terkejut. Terkejut. Pada tak tahulah. Risau jugalah. Yalah. Sementara benda nak melarat, sementara benda nak jadi benda pelik-pelik. Itulah kata hebatnya doa. Hebatnya Al-Quran tu. Saya tak dapat pun. Tolong baca pun tak betul mana pun. Orang yang pandai Quran, mereka geli telinga dengar. Kita baca tak betul. Nak betul macam mana kita mak rebik. Tapi saya ni yakin Allah tu baik. Itu je. Yakin Allah tu baik. Allah maha baik, dia maha mendengar. Itu je lah. No. Jadi ada mimpi apa-apa ke yang boleh minum air kosong pun jadi pening? Mimpi tu mimpi kadang-kadang mata main tidur kan. Jangan. Mimpi kawan-kawan lama, mimpi macam tu lah. Kawan-kawan kerja dulu-dulu. Dulu kerja apa? Tentera. Patutlah dressing handsome. Dulu tentera. Tentera apa? Askar Melayu lah. Askar Melayu. Lepas tu, bila minum malam tu minum first yang Ustaz buat ruqyah, saya minum air tu. Dia minum, tidur malam. Dia macam sentak gitu. Sentak terkejut. Yalah, Askar Melayu kan duk keluar masuk hutan kan. Ya, dululah ni dah. Dululah. Masalahnya kalau dia masuk dulu pun dia duk senyap dalam badan kita. Takut gitu. Maklumlah. Kan? Askar duk masuk hutan sana, masuk hutan sini. Jadi lagu tu. Baik. Baru ni ada Askar Melayu. 2 hari lepas mai. Pencen. Baru pencen. Dia tak minat Askar. Dia tak minat Askar. Dia kata dia tak minat. Dia kawan ajak. Kawan ajak pergi bertemu duga kan. Dia pergi. Lepas itu dapat. Dah dapat tu. Sampai dia boleh duduk sampai pension. Padahal dia tak minat. Ya. Macam tu dah tak nak. Dia boleh tahan. Dia saya sembang dengan dia pun tak tahu cerita. Dia tak tahu nak cerita. Saya tak minat sekarang kan. Tapi boleh habis orang tu tahu. Alhamdulillah. Ada orang, saya perasan lah.
ada pelanggan hak mai sini, kalau dia semangat cerita pasal askar, insya-Allah dia berhenti 10 ya. Dia berhenti 13 ya. Orang hak tamu cerita ni biasanya pencin. Mungkin dia saudara ke lah. Ha? Mungkin Deko Arhan. Deko katanya no. Ya. Unik juga no. Unik. Unik. Dia boleh sabar, boleh tahan. Orang hak semangat kobar-kobar tu, dia tanya tuan pencin berapa tahun dah? Saya tak pencin kan. Saya 13 tahun ya. Oh, tahu dah. Oh, jadi orang berhenti awal ni dah semangat. Sampai saya tanya kenangan yang paling pahit pun dia tak ada, Ustaz. Yang abang tadi. Dia tak ada, memang biasa je. Kena lari, kena ni biasa je. Dia tak ada kenangan pahit, tak ada. Pencin. Unik no rezeki orang. Baik.